Lalu sahabat bertanya, apa itu haraj itu ya Rasulullah? Nabi kata, pembunuhan. Tuan-tuan, pembunuhan ni ada dua jenis. Satu, kita tengok seorang tu pergi bunuh orang. Sekarang hampir setiap hari kita dengar. Ni kita bukan cakap seluruh dunia, kita cakap di negara kita. Ada yang dibunuh mak dengan adik dia, waliyahzubillah. Ada yang dibunuh kekasih dia. Ada yang dibunuh, selalu kita dengar. Ingat kalau orang yang umur 70, 60 ataupun 50 ke atas, masa dia kecil hari tu, nak dengar sebulan dalam surat khabar utusan Melayu, masa tu Ustaz Malaysia ada apa ada sangat, nak dengar cerita tu payah. Kalau ada tu gempa, wow, kejut riuh, sebulan sekali. Sekarang tuan-tuan tanya je, buka PDRM ke, tengok bahagian tu, hok ni mati, hok tu mati, macam-macam. Ini satu. Dan kematian macam ini banyak tapi tak banyak. Maksud saya banyak tu, kita dengarlah seorang, dua orang, tiga orang, banyak tapi tak banyak. Tapi yang kedua yang mungkin juga termasuk dalam haraj di sini ialah peperangan. Baru 2 hari, apa yang berlaku di antara Iran dengan Israel